Pernah tak terfikir, boleh ke kita guna nombor untuk ramal hari terakhir manusia? Selamat kembali. Dalam kupasan kali ini, kita akan selongkar pelbagai kaedah daripada matematik dan statistik moden sampailah ke kiraan mistik zaman purba yang cuba jawab soalan besar ni. So, inilah soalan paling besar kita kan? Adakah penghujung dunia ni satu persamaan yang boleh kita selesaikan? Atau satu kebarangkalian yang boleh dikira? Ataupun ia sesuatu yang langsung tak boleh dijangkau oleh nombor? Jom kita mulakan siasatan kita. Okey, untuk mulakan kita akan tengok pertembungan dua dunia yang sangat berbeza. Di satu sudut kita ada seorang pakar sains yang guna kitab suci sebagai panduan, dan di sudut yang lain pula kita ada sains tu sendiri. 2060, nombor ni datangnya dari minda yang sama yang bagi kita hukum graviti. Sir Isaac Newton. Ya, percaya atau tidak, bapa fizik moden ni rupanya seorang pengkaji tegar kitab-kitab suci. Berdasarkan kitab Daniel, dia buat satu kira-kira yang bawa dia ke tahun 2060. Tapi yang menariknya, dia tak nampak tahun ni sebagai kiamat, tapi lebih kepada permulaan sebuah era baru. Okey, dari kiraan teologi, kita lompat terus ke ramalan astrofizik pula. Berdasarkan kiraan saintifik semata-mata, inilah tempoh masa yang kita ada sebelum matahari kita kehabisan minyak, mengembang jadi gergasi merah dan telan bumi kita. Boleh kata, inilah tarikh luput kosmik kita yang memang tak boleh nak elak. Kat sinilah kita nampak perbezaan yang sangat-sangat ketara. Sebelah pihak, kita ada ramalan berasaskan kitab suci dengan jangka masa yang boleh tahan dekat. Sebelah lagi, kita ada jam kosmik yang berdetik dalam skala bilianan tahun. Jelas sekali, kerangka mana yang kita pilih tu akan ubah jawapan kita sepenuhnya. Okey, cukup pasal masa depan yang jauh tu, jom kita tarik balik ke zaman kita sekarang dan tengok macam mana pemikir moden guna statistik untuk kira risiko-risiko yang ada di depan mata kita. Ada seorang ahli falsafah dari Oxford, nama dia Toby Ord, yang buat satu analisis risiko yang mendalam. Dan hasilnya, kiraan dia tunjukkan ada 1 dalam 6 peluang, lebih kurang macam baling dadu dan harap tak dapat nombor 1, yang mana manusia akan pupus atau tamadun kita runtuh dalam abad ni juga. 1 dalam 6, dengar macam nombor je kan? Tapi Toby Ord bagi satu perumpamaan yang memang seram sejuk. Macam yang anda boleh tengok kat sini. Benda ni sama macam main Russian roulette. Cuba bayangkan, seolah-olah tamadun kita ni letak pistol kat kepala dengan 1 peluru dalam 6 kebuk. Menakutkan kan? Sekarang, jom kita tengok satu lagi alat statistik yang agak pening sikit tapi menarik. Namanya argumen kiamat. Fikir macam ni, kalau kita kumpulkan semua manusia yang pernah hidup dari dulu sampai sekarang dan kita pilih seorang secara rawak, kemungkinan besar kita tak akan dapat orang pertama atau orang terakhir, betul tak? Mesti kita akan dapat orang yang kat tengah-tengah. Itulah idea asas kat sebalik argumen ni. Jadi, kalau kita ikut logik tu, model statistik ni meramalkan yang spesies manusia mungkin akan pupus dalam masa lebih kurang 9,000 tahun dari sekarang. Kena ingat, ini bukan tarikh mati yang tetap, tapi satu julat statistik berdasarkan kedudukan kita sekarang dalam sejarah panjang kemanusiaan. Okey, kita dah tengok sains, dah tengok statistik. Sekarang, siasatan kita masuk ke alam yang lebih mistik pula. Kita akan tengok satu sistem purba yang cuba cari nombor-nombor yang tersembunyi di sebalik perkataan. Sistem ni dikenali sebagai Hisab Al-Jumal. Konsep dia sebenarnya simple. Setiap huruf ada nilai nombornya yang tersendiri. Dan dengan menjumlahkan nilai-nilai ni, orang percaya kita boleh bongkar makna-makna tersembunyi, termasuklah ramalan masa depan. Dan inilah dia, macam decoder ring untuk sistem ni. Setiap huruf Arab diberikan nilai tertentu bermula dari alif dengan nilai 1 sampailah ke nilai yang lebih besar. Inilah kunci untuk kita buka kod-kod tersembunyi itu. Jom kita cuba buat satu kira-kira. Kita ambil perkataan kejutan. Guna jadual tadi, kita tukarkan setiap huruf kepada nombor. Kaf untuk 20, Ya untuk 10, Jim untuk 3, Waw 6, Ta 400 dan Nun 50. Campurkan semua, kita dapat 489. Lepas tu, kita bahagikan dengan 12 untuk 12 zodiak dan kita cari bakinya. Bakinya ialah 9 yang merujuk kepada zodiak Sagittarius, jadi ia meramalkan satu peristiwa sekitar bulan November hingga Disember. Dan kat sinilah ceritanya jadi lebih spesifik dan mungkin sedikit merisaukan.
Kalau kita guna kaedah yang sama tapi untuk perkataan malapetaka atau dalam ejaan lamanya KJATIT, jumlah kiraannya menghasilkan nombor 25. Dan dalam sistem tafsiran ni, nombor 25 tu tak merujuk kepada baki tapi terus merujuk kepada 2 digit terakhir sesebuah tahun, iaitu 2025. Baiklah, kita dah kira nombor dari sains, dari mistik. Sekarang, kerangka terakhir kita tinggalkan terus bab tarikh ni. Kita fokus pada tanda-tanda. Dari perspektif Islam, cuba nak cari tarikh tepat kiamat ni memang kerja sia-sia. Ia adalah ilmu ghaib, rahsia yang hanya Allah saja yang tahu. Al-Quran pun dengan jelas menyatakan yang tiada siapa boleh dedahkan waktunya. Jadi, fokusnya beralih daripada bila kepada apa. Sebaliknya, pandangan ini fokus pada satu siri peristiwa atau tanda-tanda besar yang akan berlaku satu persatu macam babak-babak dalam sebuah drama kosmik. Kita diberitahu tentang kemunculan Imam Mahdi, kedatangan Dajjal, turunnya Nabi Isa dan akhirnya matahari terbit dari barat. Kiamat besar hanya akan berlaku lepas semua tanda-tanda ni lengkap. Jadi, selepas kita jelajah macam-macam kaedah ni, sains, statistik, mistik, keimanan, apa yang kita dah temui? Jom kita bentangkan semuanya dalam satu peta. Slide ni rumuskan segalanya. Tengok ni, astrofizik bagi kita 5 bilion tahun. Argumen kiamat secara statistik bagi kita lebih kurang 9,000 tahun. Sir Isaac Newton pula tunjuk ke tahun 2060. Toby Ord bagi kita kebarangkalian 1/6 sebelum 2100. Dan Hisab Al-Jumal tunjuk ke arah 2025. Perkara paling penting kat sini ialah jawapan yang kita dapat tu bergantung sepenuhnya pada alat apa yang kita guna untuk bertanya. Dan semua ni membawa kita kepada kesimpulan yang paling penting. Selepas tengok semua nombor dan ramalan ni, mungkin soalan yang paling utama bukanlah bila dunia akan berakhir, tapi apa persediaan kita? Tak kisahlah penghujungnya esok atau 5 bilion tahun lagi, soalan tentang persediaan, tentang cara kita hidup, tetap relevan untuk kita semua, setiap hari. Terima kasih kerana mengikuti kupasan kali ini.